sekitar kawasan ini. Boleh atau tidak? Okey. Arahan pertama cikgu ialah name tag nama kamu. Kamu buka sekarang. Cikgu tak nak name tag kamu hilang ya. Kamu mungkin boleh pinkan di dalam baju kamu ataupun dekat seluar ke apa. Cikgu tak nak kamu selit dalam poket nanti hilang. Buat sementara waktu. Habis aktiviti cikgu, cikgu nak name tag balik ke baju kamu. Cikgu, maklumat cikgu ialah cikgu tak nak lihat nama kamu pada baju. Sebab aktiviti cikgu melibatkan kamu kena ingat nama kawan. Okey, jadi nama kamu tidak boleh muncul pada baju kamu. Kalau ada tu apa boleh buatlah apa. Okey, yang Fesi tidak mengapa. Yang lain semua simpanan teks. Sudah? Habis saja aktiviti cikgu. Cikgu nak kamu pakai balik dan tag kamu. Cikgu nak lihat di sini yang tingkatan 1 angkat tangan. Tingkatan 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Yang tingkatan 6 adalah Fesi, betul? Baik. Okey, jika kamu lihat di sini, kamu mungkin kenal sesetengah dalam kumpulan kamu, tapi tak kenal semua, betul tak? Jadi aktiviti kita pada pagi ini yang pertama simple sahaja. Cikgu nak kamu mengenali ahli dalam kumpulan kamu. Kamu mesti hafal nama ahli kumpulan kamu. Jadi macam mana aktiviti ini? Pertama nanti Fesi akan bawa kamu dalam bulatan. Semua aktiviti kita ada markah ya. Jadi kamu kena alert. Bawa dalam bulatan di mana-mana lah. Dan Fesi akan tengok kumpulan mana yang habis dahulu aktiviti itu. Kamu bawa ketua dia ke depan supaya cikgu boleh bagi markah. Siapa cepatlah, boleh atau tidak? Macam mana kita main aktiviti ini? Kamu akan perkenalkan diri kamu. Contoh nama cikgu ialah Sylvia. Cikgu mesti ada selepas nama cikgu ialah kata sifat. Contohlah, hai, saya Sylvia Sopan. Contoh. Boleh jelas tak? Jadi nama kalau Ustaz dari A ambil, saya ambil A. Apa? Kamu fikirkan dulu. Kamu kena fikir. Dia mesti sama dengan huruf pertama nama kamu. Boleh? Cikgu Jen sini. Cikgu demonstrate. Tengok ah. Tengok. Bila dah habis, Fesi suruh mereka ulang balik. Kalau dia stuck di mana nama orang, mula balik. Faham tak? Kalau ada yang tak tahu, kamu kena mula daripada orang pertama lagi. Sebab itu kamu kena sangat peka. Okey? Bila Fesi tengok mereka berjaya habiskan dengan elok, kamu datang ke depan, cikgu akan bagi markah. Demo dalam kumpulan ni. Hai, saya Sylvia Sopan. Hai, Sylvia Sopan. Saya Betty Bija. Hai, Betty Bija. Saya Sylvia Sopan. Betty Bija. Saya Alicia Adel. Hai, Sylvia Sopan. Betty Bija. Alicia Adel. Saya Jennifer. Cantik. Boleh faham tak? Kita lihat kumpulan mana yang boleh